Salah satu sebab yang paling besar ialah orang perempuan ini tidak pandai bekerjasama dengan orang-orang pandai. Orang perempuan, dia tidak pandai menggunakan otak-otak orang pandai. Mungkinkah terlampau micromanage? Assalamualaikum, selamat datang ke Studio Grits. Bersama saya hari ini Puan Suhaili Ihsan yang merupakan yang merupakan CEO Kumpulan Pendidikan ABS. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sangat sihat Puan. Kali kedua, Alhamdulillah saya sihat. Kali kedua hari ini bersama Puan Suhaili Ihsan. Hari ini topik yang kita nak bincangkan lebih menarik dan lebih berat. Tempoh hari kita bincang tentang pendidikan. Hari ini kita mahu bincangkan tentang kepimpinan perempuan ataupun bahasa pasarnya bos perempuan. Yes. Mengapa bos perempuan stres? Mengapa bos perempuan banyak yang makan ubat? Dan mengapa bos perempuan banyak yang didiagnose disorder. Baik. Oh, tu dalam kajian Puan Betul. Mengikut based on kita punya klien, ramainya bos-bos perempuan yang hadir ke sesi terapi kerana tekanan yang tinggi. Baik Puan, kita mulakan terus. Kelebihan kepimpinan perempuan ini Puan. Sebelum kita cerita stres, kita bagi yang best dulu. Betul. Kan? Kelebihan orang perempuan ni Puan, dua kelebihan yang paling besar. Ini kita boleh lihat. Salah satu contoh saya boleh beri sewaktu kalau Puan ingat waktu New Zealand kena serang yang kes tembak tu, yang tembak di masjid Christchurch tu kan. Bagaimana menterinya waktu tu ialah Jacinda Ardern. Bagaimana beliau mengurus konflik waktu tu, dan kita boleh lihat kepimpinan perempuan ni yang paling besar ialah mereka memimpin ni organisasi mereka lebih harmoni. Sebab apa? Sebab orang perempuan dia tak suka bergaduh. Bila dia tak suka bergaduh, jadi dia lebih mengurus konflik dan juga mengurus pergaduhan ni dengan cara yang lebih aman. Namun ini juga akan menjadikan backfire juga pada dia sekiranya dia tidak uruskan semua jenis konflik. Orang perempuan dia tak suka konflik, jadi dia akan elak konflik. Jadi mana ada organisasi yang tidak ada konflik? Betul. Sudah tentu akan ada konflik. Jadi kelebihan orang perempuan, dia pandai mengharmonikan organisasi dia. Tapi kalau konflik tu konflik yang memang mesti diurus, yang ini dia akan skip. Bila dia skip, ini yang jadi virus dalam organisasi ni. Virus tu yang akan jadi kanser tu nanti. Yang kedua, orang perempuan ni, oleh kerana kita ni lahir dengan sifat empati yang sangat tinggi. Jadi orang perempuan ni dia ada empati yang lebih tinggi. Jadi organisasinya, staff-staffnya lebih merasa aman disebabkan oleh empati ketua perempuan tu. Tapi ini pun boleh jadi backfire sekiranya empati tu berlebih-lebihan sehingga mereka memanggil staf mereka dengan panggilan mesra di rumah. Seperti dia kan. Dek. Kak. Ini dia akan memberi kesan yang buruk juga. Jadi itu kelebihannya. Tapi kelebihan ni kalau kalau perempuan ni bersifat over, dia akan backfire kepada kepimpinan dia dalam organisasi. Saya kira Puan, antara satu ketakutan kebanyakan bos-bos perempuan ini adalah mereka takut tidak disukai oleh anak buah mereka. Bagaimana Puan sebenarnya untuk menjadi pemimpin perempuan yang disukai, dalam masa yang sama kita nak tenteram, aman, damai, dalam masa yang sama tidak memberi backfire pada diri. Okey, yang pertama Puan, orang perempuan ni dia mesti tahu tingkah laku yang diterima dalam organisasi. Dia ada dua jenis tingkah laku. Tingkah laku di rumah, apa yang sesuai
kita bertingkah laku dalam rumah tangga kita tidak semestinya sesuai juga di tempat kerja. Jadi orang perempuan ni dia mesti tahu ada 2 set tingkah laku yang berbeza. Sebagai contoh, kalau kita kata tingkah laku di rumah ni, apa antara tingkah laku yang kita perlu bertingkah laku apabila dalam rumah tangga kita? Sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, kita bersifat lemah lembut, penyayang kan. Kita ni kalau dengan suami kita ni bersifat lebih manja kan. Tapi dia lemah lembut, penyayang, bersifat lebih teliti kan. Bagaimana kita urus dapur kita kan, dapur kita ni sentiasa ada standard. Betul. Sebab tu kalau suami kita mengacau standard kita tu, dia boleh naik darah kita. Betul. Tu kan, bila kita cari sudu tak jumpa, sedangkan ada setengah rumah tangga tu puan, sudunya pun di dapurnya semua siap ada label. Puan, itu belum lagi bab hanger puan. Itu belum lagi hanger, bab pakaian anak-anak. Betul. Kan? Pakaian main petang, pakaian tidur waktu malam, pakaian pagi, betul, pakaian nak pergi KL. Betul. Kan? Jadi tingkah laku ini tidak sesuai dibawa ke tempat kerja. Jadi ini adalah set tingkah laku di rumah yang berbeza. Macam orang lelaki, mereka ni ada fitrah sebab orang lelaki ni, satu, dia memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Jadi dia memang dilahirkan dengan bakat-bakat kepimpinan. Dan kemudian orang lelaki ni, dia dari kecil sampai ke besar, dia memang ada geng-geng lelaki. Sebab tu kalau zaman dulu ada setengah boys club ni, perempuan memang tak boleh masuk. Memang tidak dibenarkan masuk. Sebab waktu tu dalam masyarakat kita, orang perempuan mesti berada di rumah, kerjanya di rumah dalam menguruskan rumah tangga. Sedangkan lelaki yang kena keluar mencari nafkah, berburu waktu tu kan. Jadi norma masyarakat tu yang dibawa tu sehingga membentuk pemikiran masyarakat kita hari ini. Sedangkan zaman tu dah berubah. Betul. Kita dah ramai orang perempuan belajar tinggi-tinggi dan mereka mahu membina kerjaya. Jadi orang lelaki dia ada ilmu yang diturunkan dari seniornya kan, ilmu bersaing, ilmu memimpin, dia ada tu ilmu tu. Tapi kita tak. Kita perubahan culture, perubahan zaman tu, macam kita dibesarkan masih lagi daripada ibu yang duduk di rumah. Jadi sebab tu kerja kita ni mesti pandai masak, mesti pandai mengurus hal ehwal rumah tangga. Jadi bahasa kita pun bahasa di rumah. Jadi tidak sama dengan bahasa orang lelaki yang bahasa berburu. Kalau dalam setengah masyarakat tu, lelaki tu sampai satu tahap tak boleh balik ke rumah. Mereka perlu keluar mengembara. Ini dalam masyarakat Minang kan. Sebab tu harta tu milik perempuan. Sebab lelaki tu perlu keluar mencari harta. Jadi ini yang menjadikan orang lelaki tu memang fitrahnya memimpin, dan kepimpinan orang lelaki lebih diterima berbanding dengan orang perempuan. Mereka sudah ada set yang khusus. Mereka dah ada set yang khusus. Dan set itu, kalau perempuan yang buat, contohnya lelaki kalau dikatakan tegas, itu sesuai dengan kepimpinan. Tapi bila perempuan tegas, dikatakan bosi. Bosi, emosi. Emosi kan. Jadi apa sebabnya? Masih lagi norma masyarakat. Tapi norma masyarakat ni, ini perkara yang kita perlu, dia kelamaan apabila kita ni pandai memimpin, lama kelamaan dia boleh terputus. We have to cut the chain. Maksudnya lepas ni yang dengan anak-anak kita lepas ni, mereka dah mula melihat kepimpinan tu genderless. Apa maksud kepimpinan genderless? Leadership is genderless, maksudnya kualiti kepimpinan tu bukan terletak kepada gender, jantina, tapi terletak kepada bakat dan kemahiran. Tapi ini dia masa yang panjang lah puan. Inilah benda yang kita kena beritahu kepada anak-anak kita kan. Anak lelaki perlu pandai menerima kepimpinan orang perempuan. Jadi berbalik kepada soalan puan tu kan, ini yang kita perlu hadirkan sesi-sesi untuk empowerment orang-orang perempuan. Oleh kerana orang perempuan ada lack dari sudut kekurangan, dari sudut menerima, melatih
kemahiran perempuan tu tadi. Ramai orang perempuan sekarang dia belajarkan tinggi. Betul. Dia belajar tinggi, masuk organisasi, Kerjanya bagus, produktif, otak bagus, kemudian dinaikkan, dinaikkan pangkat, dilantik jadi ketua. Tapi mereka ni tidak diberikan set memimpin yang betul. Tidak diberikan kemahiran. Set daripada rumah. Ini yang terjadinya mereka stres. Ini salah satu punca stres yang paling besar. Kerana mereka pandai buat kerja, tapi mereka tidak pandai memimpin. Apabila dinaikkan pangkat, apabila jadi ketua ni bukan hanya yang boleh melakukan kerja. Tak cukup. Ketua pandai buat kerja tak cukup. Ketua mesti pandai buat kerja, satu. Yang kedua, perketua yang paling penting ialah ketua mesti pandai memimpin. Dan yang ketiga, ketua ni mestilah orang yang paling disukai. Paling disukai. Dia mesti disukai. Kemudian yang keempat, dia dah disukai dan dia mesti diterima. Ada lain case disukai dan diterima. Lain, disukai. Contoh saya suka puan, saya suka berkawan dengan puan. Tapi untuk bekerja sama-sama, saya tak boleh terima cara puan bekerja. Sebab saya stres. Sebagai contoh, saya dah pernah melakukan kesilapan. Oleh kerana perempuan ni suka mengungkit, puan ni suka mengungkit kelemahan, kesilapan saya. Sedangkan itu kesilapan yang telah lalu. Sepatutnya apa yang puan buat sebagai pemimpin adalah, daripada saya melakukan kesilapan tu, itulah peluang untuk puan betulkan saya. Jadi saya suka puan. Saya suka sebab puan suka belanja saya kopi, puan belanja saya grits. Kan? Tapi saya tak boleh terima untuk bekerjasama dengan puan. Baik. Puan, apa yang puan bagi tahu ni kan sangat-sangat realistik. Kebiasaannya orang perempuan, mereka mungkin kekurangan ilmu apa yang puan sampaikan, ilmu kepimpinan. Kebiasaannya term-term yang digunakan adalah bos saya ni dia baik je puan, Itu adalah term yang biasa. Betul. Dia bukan jahat puan, dia baik. Cuma itulah dia macam ni, begini baru saya faham. Bila puan kata disukai dan diterima adalah dua perkara yang berbeza. Betul. Jadi bagaimana kita nak menjadi orang yang bos yang disukai, yang diterima, itu last sekali lah puan. Kita banyak lagi nak bincang puan. Betul. Sebelum tu kan, saya teringat suatu ketika dulu ada influencer, ada seorang influencer yang meluahkan rasa kecewa terhadap stafnya. Ini satu perkara yang orang perempuan tak boleh buat. Mengumpat staf di dalam media sosial tak boleh. Mengumpat staf di dalam media sosial, berkata buruk walaupun dengan niat yang mahu memberi tauladan kepada orang lain. Cuba bayangkan apa perasaan stafnya apabila mendengar bosnya menceritakan. Orang memang tak tahu siapa staf tersebut, tapi orang tahu oleh kerana dia ni rajin buat live, jadi orang tahu kilangnya di mana. Orang boleh connect. Jadi apa yang berlaku apabila mereka ini mengumpat staf, beritahu pada dalam media sosial, meluahkan perasaan tentang kekecewaannya terhadap staf tersebut, kan, sehingga dia kata, ayat dia, saya ni selalu bila ada untung sahaja saya akan belanja mereka makan. Saya bawa mereka keluar negara. Saya belikan mereka sampai bawa ke umrah. Saya belikan mereka barang-barang, kalau bukan jenama saya tak akan beli. Saya hanya beli yang berjenama sahaja. Puan, kalau saya saya takut nak minta kerja kat situ. Kita takut kan? Takut. Lepas ni dengar tu, tak nak dah minta kerja kat lepas sini. ni dia belanja kopi kan? Habislah nanti kena mengumpat aku dekat media sosial. Betul. Kan? Ini satu perkara yang orang perempuan tak fikir panjang apabila bertindak. Dan yang kedua, kalau kita tengok kan, kenapa dia sudah pun melakukan perkara-perkara yang baik lah. Kan? Belanja makan, bawa pergi umrah, bawa pergi melancong, beli hadiah yang mahal-mahal. Tetapi kalau staf tu nak berhenti, dia akan berhenti juga. Apa sebabnya? Apa sebabnya ni puan? Salah satu sebab yang paling besar ialah orang perempuan ini tidak pandai bekerjasama dengan orang-orang pandai. Orang perempuan dia tidak pandai menggunakan otak-otak orang pandai.
Mungkinkah terlampau micromanage? Micromanage boleh jadi, itu salah satu sebab. Yang kedua mungkin self esteem juga. Kan dia rasa, ini perasaan ketua-ketua perempuan ni puan. Dia rasa kalau staffnya lebih pandai dari dia tu Dia jadi tak tergugat. pandai. Dia jadi tak pandai itu satu. Dia nampak seperti tak pandai. Dia akan dilihat tak pandai. Yang kedua, dia rasa tergugat. Nanti kedudukan dia ni akan tergugat. Sedangkan siapa yang menggugat dia? Company dia juga. Company dia juga. Kalau dia tu dalam sektor kerajaan, anak buah dia juga. Anak buah dia juga. Ini yang terjadi banyak aduan menti kami puan-puan, yang Puan Raihan, yang mengatakan bos saya saya yang buat kertas kerja tapi dia tak kredit pun pada saya. Jadi apa yang berlaku pada anak buahnya anak buah yang pandai, very progresif. Dia senyap-senyap, dia minta untuk tukar jabatan. Sudah tentu satu kerugian kepada jabatan tersebut. Jadi ini bukti perempuan tidak pandai berkawan, bekerjasama dengan orang-orang pandai. Terutama dengan lelaki-lelaki. Puan, kita orang bisnes kan? Kita orang bisnes. Bila kita bangunkan syarikat kita memang sangat memerlukan lelaki. Betul. Puan boleh lihat banyak di luar sana apabila foundernya perempuan. Ini pun kajian, Puan. Banyak orang perempuan yang mendaftarkan syarikat, ini banyak direkodkan. Tapi setelah beberapa tahun, perempuan yang mendaftarkan syarikat tadi ni selepas beberapa tahun kan, bila dia buat perbandingan dengan rekod bisnes yang berkembang, bisnes orang perempuan ni yang sikit. Sedangkan waktu mendaftarkan syarikat, bisnes orang perempuan ni yang paling banyak. Baik, yang daftar perempuan lebih banyak, yang berkembang lelaki lebih banyak. Dan owner yang didaftarkan itulah. Owner. Bila foundernya tu perempuan, yang berkembang ni kita dapati bisnes lelaki tu lebih banyak dicatatkan dan direkodkan. Sama juga dengan yang tutup bisnes. Tutup bisnes perempuan lebih tinggi daripada bisnes yang dibangunkan oleh orang lelaki. Ini satu indikator bermaksud orang perempuan mereka ada capability untuk memulakan bisnes, tapi mereka tidak ada capability, mereka kurang pengetahuan bagaimana untuk mengembangkan bisnes. Sebab bila tahap mengembangkan bisnes, kita perlu staff yang pandai-pandai. Betul. Mulakan bisnes, kita bolehlah kerja macam kerbau. Tapi bila nak berkembang, kita tidak boleh berkembang seorang-seorang. Betul. Dan kita tidak boleh berkembang hanya dengan memberi arahan pada staff. Tak boleh. Buat begini, buat Ya, begini. mula-mula boleh. Tapi selepas 3 tahun, kita nak buka cawangan, banyak cawangan, kita nak ada banyak partners, keadaan ini tak boleh. Situasi ini tak boleh. Tingkah laku ini tidak boleh lagi efektif. Dia tidak efektif, tidak berkesan. Jadi Puan, skill kepimpinan ini boleh dipelajari? Inilah berita baiknya, Puan. Ini anak dengar, Puan. Ini berita baiknya. Orang perempuan perlu belajar skill memimpin. Orang perempuan mesti belajar kemahiran memimpin. Terutama kemahiran memimpin Gen Z, Gen Alpha hari ini. Sebab generasi hari ini, cara memimpinnya berbeza. Orang lelaki pun perlu belajar, apatah lagi orang perempuan. Memang mereka perlu belajar. Dan Puan, mungkin kepimpinan perempuan ini dia selalu dilihat seperti eksklusif. Tidak semua orang boleh memimpin. Dan betul. Apabila ada seseorang bos perempuan dalam jabatan kerajaan ataupun mana-mana syarikat, wanita ini nampak sangat eksklusif. Ya, betul. Jarang nak jumpa. Ya, betul. Contohlah prof ni ke doktor sekian-sekian, jarang nak jumpa dia betul, ni. Betul. Kerana secara lazimnya ramai perempuan yang susah untuk disukai dan diterima sebagai pemimpin. Pemimpin, betul. Kalau kita boleh kira lah dengan jari kan. Kalau kita nak kira nama-nama pemimpin perempuan, kita boleh kira dengan jari. Kan, kalau zaman dulu kita ada Datuk Rafidah Aziz. Betul. Ini very prominent. Ini memang perempuan luar biasa. Datuk Maznah. Betul. Kan, kalau hari ini kita nampak Datuk Zeti Akhtar,
Ini orang-orang perempuan yang pandai memimpin. Apa yang menyebabkan mereka ni pandai memimpin dan cakap-cakap mereka ni lebih laku? Macam mana kita tahu lebih laku? Diterima. Terutama oleh orang-orang lelaki. Betul. Kalau kita tengok Puan Ainun Muhammad sendirilah, apabila Puan Guru buat kelas, lebih separuh adalah orang lelaki. Kenapa orang lelaki nak mendengar? Ini ada kaitan dengan cara komunikasi orang perempuan tu sendiri. Dia ada kaitan. Rupa-rupanya Puan, ada satu kajian kan. Ini kajian ahli bahasa di London. Dia buat kajian. Dia kata, kenapa apabila saksi perempuan memberikan kesaksian, tingkah laku hakim ni dia tidak mencatat. Rupanya dipasang kamera dalam mahkamah, dalam sidang mahkamah. Jadi mereka nak lihat ada perbezaan tak orang lelaki bercakap dengan orang perempuan bercakap. Jadi mereka ni pasang kamera melihat tingkah laku hakim. Yang kedua, mereka transcribe kata-kata yang keluar daripada mulut saksi perempuan dan saksi lelaki. Apa yang menyebabkan hakim apabila dia mendengar saksi lelaki bercakap, hakim tu mencatat. Adakah ia dilihat seperti penting? Maklumat itu penting? Kalau kita tengok tingkah laku hakim tu, maklumat tu penting sampai hakim tu mencatat. Tapi apabila saksi tu perempuan, hakim main pen. Hakim tengok. Jadi rupa-rupanya hasil daripada kajian tersebut memang ada perbezaan di antara cakap-cakap orang lelaki dengan cakap-cakap orang perempuan. Antara hasil kajiannya, apa perbezaannya? Yang pertama ialah cakap-cakap orang perempuan dia sangat subjektif. Dia very subjektif, dia very global. Apa maksud global? Global tu dia cakap pasal, dia sebenarnya dia nak cakap tentang, kita katakan, katakanlah Puan bagi saya satu soalan. Apa-apa saja. Apa-apa saja. Apa-apa saja. Puan bagi saya satu soalan. Hari ni, pagi tadi Puan makan apa? Sebelum nak jawab makan apa, dia akan mulakan dengan bangun tidur tadi, ya Allah saya punya last stress. Ada opening. Ada opening dia. Ada intro. Lepas tu bergaduh dengan anak-anak, susah nak bangun tidur. Dia pergi meluahkan perasaan pasal anak pula. Belum jawab lagi soalan Puan. Ini yang global ni. Dia global. Ataupun Puan, dia makan roti canai. Dia maklumkan. Itulah mula-mula makan roti canai. Order ni salah hantar. Akhirnya minta betulkan dapat juga roti canai. Inilah globalnya. Faham. Ini global. Tapi lelaki dia very objektif. Very objektif maksudnya orang lelaki apabila Puan tanya soalan tadi, dia akan jawab satu saja, roti canai. Betul. Dah, that's it. Orang perempuan pula Puan, jika dengar jawapan itu je. Dia punya tak puas hati. Tapi kan Puan, rupa-rupanya bahasa, kita panggil bahasa lelaki dan bahasa perempuan ni bukan berkait dengan gender pun. Iya. Kalau Puan perasan, orang lelaki pun ada menggunakan bahasa perempuan. Betul, setuju. Dan semakin ramai. Semakin hari ini lagi ramai. Orang lelaki yang global, orang lelaki yang bercakap berpusing-pusing. Kalau kita nak cari poinnya, kita tak jumpa point. Betul. Kenapa tak jumpa point? Sebab cakapnya tidak berstruktur, cakapnya tidak objektif, cakapnya konseptual. Dia tidak visual. Mungkin dia nak meluah kot Puan. Kan? Jadi ini yang menyebabkan cakap-cakap orang perempuan kurang laku, tidak diambil perhatian. Saya bagi contoh Puan. Menti saya pernah, menti kami dalam ketuaperempuan.com pernah meluahkan, banyak menti yang meluahkan. Jadi ada satu menti dia meluahkan, dia kata dalam boardroom, dalam meeting dengan bos, apabila saya memberikan idea, bos suka potong cakap saya. Tapi apabila partner saya tu lelaki, bagi idea yang partner saya cakap tu idea sama dengan saya, tapi bos terima. Jadi pada satu hari, kita ni kan dia ambil sesi coaching kan, jadi kita minta dia rakamkan. Kita minta dia rakamkan. Jadi dia rakam, jadi bila kita dengar balik, kita pun buat bedah skrip. Puan, ini bahasa subjektif. Ini bahasa leweh.
Puan sebut banyak sangat kan. Bahasanya tidak ni konkret. tak konkret. Orang tak faham. Puan banyak guna sebagai contoh kan. Saya bagi contoh yang paling mudah. Yang ini kita mesti berlatih puan. Dia tidak boleh diselesaikan dalam podcast 1 jam ni. Kita mesti berlatih. Saya bagi contoh. Orang perempuan bila dia nak kata contoh dia kata contoh dia bagi arahan pada staff dia untuk cari quotation. Jadi staff pun tanyalah berapa anggarannya puan? Carilah janganlah mahal sangat. Tapi jangan murah sangat nanti kualitinya rendah pula. Apa maksud mahal? Apa maksud murah? Staff yang dengar arahan pun pening. Apa maksud mahal? Apa maksud murah? Mahal murah ni subjektif. Objektifnya apa? Cari di antara yang berharga RM500 ke RM1,200. Betul? Inilah objektif. Jadi staff yang dengar pun dia sangat jelas. Jadi dia carilah quotation printer yang harga lebih 500 tapi tidak lebih daripada 1,200 kan senang. Betul. Dia tidak bersifat objektif. Nanti bila staff itu buat ataupun tidak meet apa yang dia mahukan, Dia nak tak ada common sense, tak ada. dia Mulalah label-labelnya. dia dah menuduh dah pula. Betul. Kan? Dia menuduh. Tak ada common sense lah. Belajar master. Belajar master. Ini satu lagi kan? Tapi ini pun tak boleh fikir. Kemudian disalahkan generasi. Inilah Gen Z. Sedangkan komunikasinya yang tidak objektif. Orang tak faham. Orang tak boleh expect. Baik. Ketua aku ni nak apa? Betul. Dia tak boleh buat expectation. Saya bagi contoh satu lagi. Dalam memberi arahan. Orang perempuan, bila kita latih dalam kelas kita, cara memberi arahan, tidak boleh lebih dari 3 ayat. Dan setiap ayat tak boleh lebih daripada 7 perkataan, dia tak puas. Itu je nak cakap. Sebagai contoh kalau kita minta dia alihkan kerusi kan, apa arahannya puan? Alihkan kerusi Okay. ke kiri. Itu sebab puan sudah pandai menggunakan bahasa kuasa, bahasa efektif. Kalau bahasa lazim, amalan lazim ketua perempuan. Tolong ya, bantu saya. Tolong ya, alihkan kerusi ni. Tak ada orang nak buat sebabnya. Kejap lagi ada orang nak ni. Panjang. Jadi mulakan dengan tolong pun, staff dia pun dah confused. Ni arahan ke minta tolong? Minta tolong nanti aku buatlah. Bila aku ingat aku buatlah. Kan? Ataupun diberi sebab. Kan? Alihlah kerusi ni. Duduk kat sini nanti terlanggar nanti. Kalau dah jatuh cedera, siapa yang nak dipertanggungjawabkan? Kita juga, aku juga yang susah kan? Dah diberi alasan panjang lebar. Bukan staff, bukan mempersoalkan arahannya untuk alihkan kerusi, tapi staff mempersoalkan kerusi tu dah lama dah kat situ, tak ada siapa langgar pun. Staff mempersoalkan alasan, sebab. Baik. Jadi kita tidak dilihat karisma puan. Kita tidak dilihat fit sebagai ketua. Jadi bila kita tidak dilihat fit sebagai ketua, ini yang staff tak hormat kita. Ni yang staff panggil kita makcik ni. Inilah makcik tu. Makcik tu dia tidak menghormati kita. Tu makcik dah mesej dah tu. Tu makcik dah mesej dah tu. Ini bila staffnya tak ikut arahan dia, dah dia stres. Punca stres tu sebenarnya datang dari mana? Datang dari komunikasi yang tidak objektif. Ya, betul. Ini yang pagi tadi saya tulis puan, antara punca-punca stres orang perempuan. Tapi yang paling besar ni 8 perkara yang paling besar. Yang pertama, punca stres orang perempuan, dia nak selesaikan semua masalah. Jadi orang perempuan dia mesti ada kemahiran mana masalah yang perlu diselesaikan, mana masalah yang mereka sendiri perlu selesaikan, yang staff perlu selesaikan. Orang perempuan dia mesti ada kemahiran differentiate. Puan boleh bagi contoh? Contoh puan. Masalah peribadi, mana boleh kita selesaikan. Tapi ada caranya bagaimana kita sebagai ketua, sebab boleh staff, dorong kan? Boleh mendorong. Dorong. Sebab staff ni dia suka luahkan, dia suka ketua yang ambil berat. Jadi bagaimana cara kita mengambil berat? Yang jadi masalah, banyak orang perempuan dia pergi masuk dalam masalah tu, kemudian bila anak buahnya tak ikut cara dia, dia stres. Dia kata anak buah tak nak ikut cakap aku, sebab itulah jadi lagi teruk. Sedangkan itu bukan cara yang efektif untuk kita selesaikan masalah anak buah. Masalah Mungkin bermula daripada soalan interview.
soalan interview, especially company-company yang kecil yang dipimpin oleh bos-bos perempuan. Sewaktu soalan interview, tanya tentang peribadinya, duduk dengan siapa, mak sakit apa. Caring kan puan? Betul. Pemimpin perempuan kan baik dan penyayang. Pemimpin perempuan kalau nak caring setakat macam ni. Katalah staff tu ambil cuti. Ambil cuti sudah tentu dia beritahu kan apa sebab. Mak sakit. Jadi bila staffnya sudah datang, kita tanya saja macam mana keadaan mak. Itu pun sudah cukup. Bukan nak selesaikan masalah staffnya. Betul. Ada perkara yang kita perlu selesaikan, ada perkara yang kita tidak boleh selesaikan. Mereka bergaduh sama-sama mereka. Kita tak boleh selesaikan. Tapi ada caranya macam mana kita nak mendorong supaya konflik tu tidak besar. Banyak orang perempuan yang ini yang dia jadi personalize. Dia jadi personalize macam kita ni dah banyak, kita ni sentiasa buat tazkirah. Tapi kenapa hati-hati staff tidak bersatu? Pagi puan sudah baca maksurat. Maksurat pagi-pagi. Pagi-pagi. Sarapan infak pagi-pagi. Ya, tapi tidak menyelesaikan masalah hati. Kemudian dia bertanya-tanya dan mengatakan diri dia yang gagal. Ini personalize. Orang perempuan tidak boleh, dia mesti bersifat jangan personalize semua perkara. Itu yang jadi stres. Kadang-kadang staff kita ni mungkin ada banyak kekurangan dari sudut, mungkin dia tak ada transport, tetapi dia hadir tempat kerja dah cukup. Tak perlu dah fikir naik pergi mana. Dan dia hadir awal tu pun kita puji kehadiran yang awal dan sungguh-sungguh. Kalau tidak sebelum ni asyik lambat. Jadi bila HR tanya ada masalah transport. Jadi kerja kita sebagai ketua, kita hiburkan hati dia supaya dia lebih rasional dan dia akan cari jalan bagaimana cara nak selesaikan masalah. Bukan kita pula Bukan kita yang menyelesaikan masalah pergi dia. Cari motor untuk dia. Kemudian puan bila nak assignkan kerja tu, kita terus setkan. Ini maknya sakit, tak boleh. Ini tak ada transport, tak boleh. Last puan, dia lah yang buat kerja tu. Bos lah yang buat kerja kan. Memang puan, ini banyak berlaku. Betul. Ini satu case tadi. Dia ini dalam sektor kesihatan. Dia ni doktor, orang yang pandai merawat, orang yang pandai ilmu kedoktoran. Tiba-tiba dilantik jadi ketua jabatan. Dia punya stres sampai dia kena makan ubat. Dia sebagai doktor, stres dia dan dia boleh prescribe kan. Dia prescribe lah diri dia kan. Makan ubat untuk menenangkan dia supaya dia boleh tidur waktu malam. Jadi kita hanya melatih dia supaya jangan take over kerja staff. Kita latih yang tu je dulu puan. Banyak menyelesaikan masalahnya. Dengan cara apa? Pertama, pandai beri arahan. Pandai bagi arahan. Pandai follow up. Dah bagi arahan, kemudian follow up. Sampai staff tu siapkan kerja. Lepas tu, ya Allah puan, saya dah tak perlu makan ubat selepas 6 bulan. Masya Allah. Puan, memang betul ramai orang perempuan yang bijak pandai yang dilantik menjadi ketua. Di universiti, mereka memang belajar pandai-pandai dalam bidang mereka. Betul. Tetapi bab kepimpinan, siapa nak ajar? Siapa nak ajar? Kitalah puan. InsyaAllah. Kitalah yang kena ajar. Kerana kalau di luar sana, ada banyak kepimpinan yang sangat bersifat konseptual. Konseptual ni dia konsep. Tapi bukan macam tekniknya. Bukan tekniknya. Bila nak praktik, macam mana nak praktik? Sebagai contoh, kepimpinan tu kita mesti bersabar dengan karenah anak buah. Bersabar tu bagaimana? Betul. Dia mesti ada tekniknya. Kalau anak buah tu bersifat very high performing, macam mana kita nak bertingkah laku dalam pasukan yang high perform? Pasukan yang high perform, kita tak boleh buat keputusan. Betul. Biarlah mereka yang buat keputusan. Staff yang high performing ni, staff yang memerlukan bukan sekadar gaji, bonus. Dia nak kuasa. Kepercayaan. Dia nak kepercayaan. Dia nak kuasa. Baru dia lebih perform. Dan kerja kita pun lebih mudah. Betul. Kerja kita hanya dorong saja, relax. Betul. Kita lebih bersifat strategik. Ini satu lagi orang perempuan. Orang perempuan ni dia sering kaitkan kerja keras tu dengan fizikal. Kalau pergi sana, pergi sini, meeting, itu kerja keras. Sibuk tu kerja keras. Sedangkan apabila kita menjadi ketua, kerja kita banyak di sini. Strategik.
kita strategic plan, macam mana nak susun resources yang kita ada dengan sumber yang terhad. Sebagai contoh, staff kita ada ni banyak ni, sumber kita terhad, tapi kita perlu menghasilkan pendapatan banyak ni. Macam mana kita nak susun staff kita, macam mana kita nak susun resources yang kita ada, duit yang kita ada. Ini kerja kita sebagai ketua. Betul. Kita tak boleh micromanage. Micromanage ni pun satu lagi punca stres orang perempuan. Betul. Dia suka micromanage. Kita kena jadi macam Steve Jobs. Steve Jobs ni dia hanya micromanage satu perkara sahaja. Apa dia pun? Dia hanya micromanage design dalam setiap barangan Apple. Design apa macam, sebab tu kalau kita tengok dalam barangan Apple tu, dia design dia dia sangat berbeza. Kan? Design tu yang dia micromanage. Perkara selain daripada design dia tak micromanage. Dia apa yang disampai sebagai end product kepada customer. Yang itu yang dia micromanage. Puan, ini ada beza kan tentang important dan urgent. Ini orang perempuan mesti ada kemahiran ni. Kebanyakan apabila saya berkongsi dengan klien saya juga, saya pun belajar pada puan, pada puan guru Ainun. Ramai orang perempuan, bos-bos perempuan ini, mereka buat perkara-perkara yang urgent. Betul? Contohnya pergi hantar makanan pada pergi hantar stok pada agent, klien sebagai contoh. Jadi dia tidak buat perkara-perkara yang important. Betul. Sedangkan kita ni kena bangunkan yang important. Yang urgent tu lah kerja staff. Betul. Jadi perlunya kemahiran kemahiran membezakan. Betul. Mana apa yang mula-mula tadi, kemahiran yang membezakan set tingkah laku di rumah yang sesuai di rumah dengan di tempat kerja. Ini pula kemahiran membezakan mana kerja urgent, mana kerja important. Puan beri contoh, puan. Beri contoh kerja urgent dengan kerja important. Betul. Sebagai contoh, untuk siapkan surat-surat, macam kita kan dalam kelab ibu bapa guru kan, kerja kita adalah kerja-kerja important. Macam mana nak dapatkan 1 juta untuk bangunkan fasiliti sekolah. Itu kerja kita. Okay, dalam kerja kita tu ada kerja-kerja urgent. Sebagai contoh, tiba-tiba ada orang minta surat. Surat tu bukan kita yang buat, staff kita yang buat, tapi dia very urgent. Very urgent tu yang kita delegate. Ini perlu kita ada kepandaian delegation tu. Dan delegation delegation juga bermaksud sharing power, puan. Power sharing. We have to share the power. Yang itu sebenarnya, puan, orang perempuan ni, bos-bos perempuan sanggup atau tidak sanggup? Tak sanggup. Memang sebab kita apa? tak sanggup berkongsi suami. Tetapi kita perlu sanggup berkongsi power. Kerja. Berkongsi kuasa. Betul kan, puan? Betul. Memang orang perempuan pantang dengan berkongsi. Satu lagi, sebab dia kata bila staff dia buat tak sama standard macam dia buat. Ini satu lagi orang perempuan. Kita tanyalah, siapa yang menilai standard itu? Adakah ini akan menjejaskan klien kita? Betul. Jika tidak menjejaskan, janji siaplah kan. Jadi orang perempuan ni dia mesti ada kemahiran mempunyai banyak standard. Kemahiran mempunyai banyak standard. Dia tak boleh ada satu standard, tak boleh ada single standard. Kemahiran ada pelbagai standard, pelbagai set. Yes. Pelbagai topi. Inilah sebenarnya itu juga kelebihan perempuan. Kerana dia boleh multitask, puan. Dia boleh multitask. Cuma kita perlu belajar sahaja. Ya, kita perlu belajar. Kita perlu bijak macam mana nak multitask. Kita perlu bijak. Sebab orang perempuan ni banyak, bila dia tidak bijak multitask tu, yang dia jadi stres, dia jadi penat. Dan kemudian dia meluah-luah pada suami dia. Bila suami dia tak dengar, suami dia tak dengar, itu yang dia personalize tu. Suami tak ada masa untuk dia, suami tak faham dia. Orang perempuan ni, ini satu lagi, puan. Orang perempuan ada beza dengan lelaki. Dalam rumah tangga, perempuan dia nak difahami. Tapi lelaki tidak. Lelaki dia tak perlu pun perempuan faham dia. Betul. Cukup sayang dia, cukup hormat dia. Cukup. Ini saja yang dia perlukan daripada perempuan. Tak faham dia tak apa. Jadi ini clash, perbezaan di antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila kita faham, kalau suami faham, isterinya tu nak disayangi, nak diberi perhatian. Dan cara memberi perhatian, sudah tentu suami puan
puan nak suami puan memberi perhatian kepada puan mungkin tidak sama dengan cara saya nak suami saya beri perhatian. Betul. Jadi kita tanya sajalah pada isteri kita. Barulah dia tidak jadi konflik dan tak jadi stres dalam rumah tangga. Tanya saja macam mana Tanya tu saja. puan? Okey, tanya je sebagai contoh kan. Apabila lelaki mendengar podcast ini kita kata perempuan ni nak difahami. Jadi lelaki belajarlah bagaimana nak memahami isteri. Kalau isterinya suka bercerita sebagai contoh. Kadang-kadang lelaki ni puan, dia tidak tahu bagaimana mahu memberi maklum balas. Bukan dia tahu, dia confuse. Bila dia bagi pendapat, tiba-tiba dia kena marah. Semua salah puan. Semua salah. Dia tak bagi pendapat, dia diam, kena marah juga. Abang ni tak beri perhatian ke pada saya bercakap ni? Jadi lelaki confuse. Itu yang lelaki pendam, kan? Diam je lah. Diam je lah. Dah aku bagi pendapat salah, aku diam pun salah, lebih baik aku diam. Jadi kan? tunggul kan? Pernah satu ketika tu puan-puan, kami berbincang dengan partners. Kami ni ada partners lelaki, partners perempuan. Jadi seorang partners lelaki ni bertanya pada kami ni, orang perempuan kan, sebenarnya orang perempuan nak apa? Apabila orang perempuan menceritakan masalah, sebenarnya dia nak apa? Lepas tu kita cakap apa? Tanyalah isteri puan, dia nak apa? Tanya dulu isteri tuan, dia nak apa? Nak tanya macam mana? Tanya saja. Okey, ni cerita masalah ni nak pendapat ke nak dengar je? Nak solusi? Nak solusi ke? Orang perempuan, ni satu lagi puan, bila puan cerita, puan sebut solusi kan. Ada setengah orang perempuan, dia tidak mahu pun dengar solusi. Betul. Sebab apa? Sebab dia nak problemnya tu didengari. Difahami lah. Difahami. Dia nak fahami. Dan orang perempuan, puan, apabila ada seseorang memahami dia, itu sudah menjadi satu kelegaan. Sudah. Angkat beban ni puan, rasa ada seseorang memahami. Dan kemudian masalahnya ibarat selesai. Ramai puan, betul. klien-klien saya hadir. Saya faham sangat puan. Bila saya tanya dia balik, apa yang puan dapat daripada sesi ni? Saya rasa saya lebih difahami. Punyalah saya beri solusi dahsyat ni puan. Dia nak difahami. Okay. Saya masa waktu mula-mula kan, saya ni adalah ketua yang memang tidak ada empathy. Mula-mula dulu saya memang tak ada empathy. Saya tak boleh dengar orang staff datang, dia nak cerita masalah tu, dia akan global tadi tu. Saya tak boleh dengar. Saya akan cut. Sebenarnya puan nak apa? Saya terus cakap macam tu. Sama juga dalam waktu bengkel kan. Waktu seminar kan, kadang-kadang peserta akan datang, dia akan luahkan masalah dia. Dia bila dia bercerita kan sangat panjang kan. Saya terus cut. Saya akan kata, puan nak apa sebenarnya? Baik. Rupa-rupanya cara itu cara yang tidak berkesan kepada kita dan juga kepada yang memberi yang meluahkan pada kita. Dia tak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita belajar daripada bagaimana Nabi bertingkah laku, Nabi ni mendengar luahan perasaan anak buahnya. Nabi tak potong-potong cakap anak buah. Jadi itu yang kita berlatih. Jadi mula-mula kita dengar dulu. Kita dengar, kita tak tanya apa. Biasanya kalau kita tanya apa, yang tukang nak meluahkan perasaan pun dia akan cut-cut juga. Rupa-rupanya. Betul. Diam je ni, faham ke tak? Kan? Faham ke tak? Tapi kadang-kadang dia akan lebih panjang kan? Tapi yang itu kita kena berlatih lah. Bagaimana kita nak latih staff kita supaya terus fokus kepada apa solusi yang kita perlukan. Terus fokus. Itulah komunikasi yang kita mesti latih. Jadi kita sebagai ketua, apabila staff datang meluahkan perasaan, kita dengar sampai habis. Kemudian kita tengok, kalau kita kena differentiate, masalah tu kita perlu selesai atau sebenarnya itu masalah peribadi dia. Kalau masalah peribadi, tugas kita adalah menggembirakan hati dia dulu. Katalah dia datang dengan sedih. Dia bagi tahulah dia baru bergaduh dengan suami dia begini-begini. Kita beritahu dia kabar gembira. Contohnya kita puji dia, itu bukan semua orang dapat cabaran yang macam tu. Allah bagi pada dia cabaran ni, sudah tentu dia adalah orang yang kuat. Kita beri dia hope, harapan. Tapi yang menyelesaikan masalah tu adalah dia sendiri. Tapi dia akan keluar dari bilik kita dengan rasa self-esteemnya meningkat. Betul. Motivationnya naik. Kerana dia akan fikirlah dia sendiri. Dia akan fikir sebab otaknya tu dah rasional. Kalau masalah tu
perlu diselesaikan, jadi kita beri terus solusi. Tak perlu menyiasat, tak perlu ungkit yang lepas-lepas. Kita terus punca dia. Kenapa begini? Kan? Orang perempuan ni dia suka cari punca. Dia begini puan. Kalaulah perkara tu bersifat technical problem, kita cari punca. Sebagai contoh, mesin photostat kita tidak berfungsi, kita carilah puncanya. Yang bersifat teknikal, kita carilah puncanya. Macam mana, kenapa tak berfungsi ni? Ataupun kita tak pandai, kita carilah orang yang pandai membaikinya. Tapi kalau human problem, sebagai contoh, staf kita dah melakukan kesilapan. Kita jangan tanya, kenapa boleh silap ni? Tak perlu. Kita terus saja suruh dia betulkan kesilapan. Nanti dia akan belajar. Dah sudah silap. Pernah berlaku puan, ada satu situasi dalam kes orang yang pernah kami bantu, menti lah. Dia datang pada kita, sebelum ni dia menti dalam satu WhatsApp group. Dia pernah jadi peserta kita, jadi kita masukkan dia dalam WhatsApp group. Tapi dia tak banyak memberi feedback. Sehingga satu hari dia WhatsApp personal kepada saya, "Puan, saya perlu jumpa puan." Okey, saya pun set appointment jumpa dia. Dia dalam keadaan mukanya yang sangat keruh. Rupa-rupanya berlaku dia sekarang company-nya tu mendapat order kerajaan yang sangat besar. Tapi ada satu kesilapan yang dilakukan di peringkat kilang. Kesilapan yang membuatkan dia marah yang tidak terkawal. Apa yang berlaku selepas kemarahan yang tidak terkawal, puan boleh bayangkan apabila perempuan marah tidak boleh dikawal. Macam-macamlah keluar dari mulutnya. Betul. Kan? Esoknya seorang pun tak masuk. Yang tinggal admin dalam bilik pejabat. Sedangkan bisnes dia tu bisnes kilang, dia production. Puan bayangkan, ini berlaku, dia ada istilahnya, resign secara besar-besaran. Kau ingat? Menunjukkan pemberontakan. Sampai terduduk dia. Itu yang telefon puan tu? Itu yang telefon saya. Bagaimana tapi puan beri solusi? Tidak boleh, sebab benda tu dah berlaku. Saya cuma boleh menggembirakan sahaja hati dia. Saya cuma minta dia pandang ke depan. Kita fikirkan apa solusinya, sebab dah tak boleh nak buat apa. Ini akibat apabila kita tidak berfikir panjang. Ini yang Nabi katakan, bercakap baik ataupun diam. Jadi kalaulah kita tidak ada perkara baik untuk diucapkan, waktu tu lebih baik kita diam. Kita tahu kita tengah marah. Kita boleh bagi tahu pada staff, saya tengah marah, bagi saya masa. Boleh? Boleh puan? Boleh. Saya tengah marah, beri saya masa. Masuk, duduk dalam bilik. Kalau kita tersalah langkah, inilah akibatnya. Dia jadi mudarat yang sangat besar. Ini bagi saya kes yang dah hardcore lah. Ini hardcore lah. Yang kebiasaannya puan, apabila bos perempuan ni marah ataupun membebel-bebel dan perbuatan itu berlaku secara kerap. Berpunca daripada dia tidak berfikir panjang ataupun terlampau reaktif. Yes, Staff-staff ini akan menjadi seperti buat je lah, ada kerja, buat. Ada kerja. Mereka tak akan berinisiatif. Betul. Mereka tidak ada semangat untuk membangunkan syarikat. Mereka hanya tunggu arahan. Produktif, mereka tidak produktif. Sebab sudah tak happy pergi kerja. Tak happy. Yang penting masuk pukul 9, balik pukul 6, dapat kerja, gaji. Dapat gaji, kerja siap. Kerja siap pun kerja yang cukup makan sahaja. Minimum. Ini yang kita katakan tadi, kenapa syarikat di bawah ketua perempuan sukar nak berkembang. Inilah kesannya. Inilah kaitannya. Andai katalah puan yang menonton video ini, mereka ini bukan bos perempuan. Mereka ini adalah staff yang selalu menjadi mimpi ngerinya adalah bos-bos mereka. Okey. Bos-bos mereka. Kan? Okey. Jadi kebiasaannya puan,
mereka ni ada cabaran bos-bos perempuan yang sering digelar sebagai toxic, narsistik, tak boleh lari. Sebenarnya apa punca, saya cakap pasal punca kan, apa sebab bos-bos ini bersifat toksik ataupun narsistik yang banyak manipulate ataupun banyak mengungkit-ungkit? Adakah ia berkait dengan self esteem bos itu? Mungkin dia ada kaitan dengan bagaimana dia dibesarkan. Sebab self esteem ni sangat berkait rapat dengan bagaimana anak tu dibesarkan. Bagaimana sehingga dia menjadi orang dewasa yang narsistik, orang dewasa yang tingkah laku negatif, yang jadi toksik, yang jadi virus. Ini mungkin ada kaitannya. Dalam teori self esteem puan, dalam diri kita ni ada dua keadaan. Satu, kita ni yang real self, dan yang kedua, kita ni nak jadi seseorang, ideal self. The real self ni, kalau kita sering mendapat self talk yang negatif, kita sendiri beri self talk yang negatif kepada diri kita, boleh jadi daripada circle juga. Circle juga kan, macam maknya kan selalu kata pasangannya, awak ni perempuan yang tak kenang budi, awak ni isteri yang tak reti nak bersyukur, awak ni isteri yang tak macam orang lain pandai berhias-hias sebagai contoh. Ataupun mak ayahnya selalu memberikan kata-kata negatif waktu dibesarkan, sehingga dia nak jadi orang yang ideal. Sebagai contoh, dia nak jadi macam Puan Raihan. Tapi kenapa dia tak boleh nak jadi macam Puan Raihan? Real diri dia ni, dia rasa macam dia percayalah apa yang self-talk negatif, talk negatif yang diberikan kepada dia. Label-label yang diberikan ke atas dia. Jadi dia ni ada jurang. Dia nak jadi macam Puan, tapi dalam masa yang sama, dia percaya yang orang kata dia ni isteri yang tak pandai buat kerja sebagai contoh. Jadi dia ada jurang antara diri dia dengan orang yang dia nak jadi. Jadi jurang itulah yang dia nak tutup. Bila jurang tu semakin besar, semakin besar tingkah laku negatif dia. Ya Puan. Ya, semakin besar jurang tu, semakin tinggi tingkah laku negatif. Jadi sebab itulah Puan, kita manusia ni, kita kena pandai saling mendorong. Jadi kalau salah suaminya tu fokus lebih kepada kelebihannya, yang jurang yang besar tadi tu boleh dikecilkan, disebabkan oleh positive talk, label positif yang diberikan oleh suami kepada diri dia. Sama juga dengan suami. Suami pun sama Puan. Suami ni mungkinlah dia tu orang yang baik, dia mahu memberikan kebahagiaan kepada isterinya, tapi isteri ni tidak pandai memberikan penghargaan kepada suami. Isteri ni duk asyik bandingkan suaminya dengan influencer yang dia sering nampak di TikTok. Padahal apa yang ditonjolkan itu semuanya ada program. Semuanya telah diprogramkan. Semuanya telah distrukturkan. Marketing juga. Marketing juga. That is not real life. Kan kadang-kadang orang perempuan ni dia tidak boleh bezakan mana reality, mana yang dibuat-buat. Banyak yang dalam media sosial itu banyak yang dibuat-buat. Jadi kita jangan bandingkan hidup kita dengan hidup influencer. Ini pentingnya kita berlari dalam track kita sendiri. Ini yang baru-baru ni Puan, kalau Puan baca di Facebook saya, yang saya kongsikan tentang Harvard, kajian Harvard yang dia kata perempuan yang tidak memasak lebih bahagia. Jadi saya kata apa yang Harvard sebut tu betul. Kalaulah rumah tangga kita bersifat transaksional. Transaksional ni begini, orang perempuan ada ada keperluannya. Orang perempuan dia nak sesuatu dari suami dia, dan suami pun nak sesuatu dari perempuan, dari isterinya. Sebagai contoh, suami pergi bekerja, dia nakkan taat. Dia nak isteri yang taat. Isteri pula, aku dah masak ni, aku nak suami aku balik rumah puji aku, bantu aku. Kalau rumah tangga kita bersifat transaksional, betul lah kajian Harvard tu. Betul. Itu yang macam-macam komen saya dapat. Dia tak baca habis saya punya penulisan.
Tapi saya kata dalam rumah tangga yang ideal, it's not transactional. Dia mesti transformational. Kalau kita dalam konteks orang Islam, transformational kita ni saling dorong mendorong. Kita ni saling dokong mendokong. Kalau kita rasa memasak tu satu benda yang kita sebagai orang perempuan, sebagai isteri, kita juga orang yang berkejaya, dia memberikan kesusahan kepada kita. Kita orang yang bijak, kita carilah jalan. Betul. Bagaimana nak bagi keluarga kita makan. Yang Tak penting semestinya semua kita kenyang. yang masak. Yang penting semua Tak, kenyang. yang penting semua kenyang. Mungkin dengan memasak tu kita lebih stres, janganlah masak. Tapi kita boleh buat kerja lain yang mendatangkan keredaan Allah. Tak semestinya dengan memasak. Betul. Ini transformational. Ataupun suami pula datang, suami balik nampak isterinya tengah sibuk melipat kain. Belum lagi masak, isterinya pun ajak, jom abang kita makan di luar. Ataupun saya beli saja Grab. Suami pun kata, abang pun lapang, biar abang lah memasak. Inilah transformational. Kita saling mendorong. Kita tak perlu ada stres disebabkan oleh kita kena memasak. Kita memaksa diri kita masak kerana kata-kata netizen. Netizen kata kalau kita masak, kita mengikat hati suami. Jadi kita pun memasak disebabkan oleh nak mengikat hati suami. Itu transactional. Itu tak betul. Dan kita memaksa diri kita buat perkara yang kita memang tengah stres waktu tu. Tak Dan payah Puan, masak. itulah tadi kita bincangkan Puan. Betul orang dulu-dulu kata orang perempuan ni nak ikat hati suami dengan jaga perutnya. Jaga perut. Ada lagi 3 kan? Ya, betul. Ada lagi 3. Betul. Kalau tak dapat jaga perut, okey, kan? Tak semestinya tak. Tapi kalau tak masak langsung pun, bagi saya tak ada masalah. Tapi transform. Betul. Kita cari jalannya. Kita fikirkan. Dan petua ini Puan, daripada apa orang kata, culture yang dahulu, yang orang perempuannya duduk rumah. Duduk di rumah. Ya, betul. Jadi dah duduk rumah, tak masak, peliklah pula. Kan? Sekarang ini perempuan-perempuan sekarang sudah berpendidikan, mahu berkerjaya. Betul. Jadi mahu carry petua yang zaman itu bawa ke sekarang, tak kenalah Puan. Betul. Itu Kalau yang ketua-ketua perempuan ni stres. Itu yang stres tu. Sebab dia nak fulfill, memenuhi Betul. cakap-cakap netizen tu. Dalam kajian tu, kalau kita study kajian tu, memasak tu sebagai satu contoh. Maksudnya, kalau kita memang tak boleh buat perkara yang di luar kemampuan kita, kemahiran kita, it's okay untuk kita tak buat. Betul. Jangan kita paksa diri kita buat juga, tapi kemudian kita stres. Dan stres itu yang menjadi mangsa adalah suami dengan anak-anak. Itu yang iklim rumah tangga tidak bahagia. Tapi kalau kita buat sesuatu, tak semestinya kena memasak. Apa saja. Mungkin daripada kita kecah-kecah di dapur, kita tidak memasak. Ataupun mungkin kita ambil bibi. Kita ada maid tu yang memasak. Jadi hubungan rumah tangga kita tu lebih kuat. Mungkin lepas maghrib, daripada kita perlu ke dapur, kita bersolat bersama-sama, mengaji, dan kita lebih happy. Betul. Sebab kita ada stres-stres yang kita dah remove. Kita stop kepada orang lain. Ini pentingnya kita kena banyak duit ni Puan. Betul. Ini pentingnya. Ataupun Puan, solusinya adalah masaklah sama-sama. Masak Libatkan sama-sama. anak-anak. Libatkan anak-anak. Kalau kita orang yang berkerjaya, masak sama-sama ni hari Sabtu Ahad. Betul. Kan? Kita boleh buat dengan hati yang lebih tenang. Ataupun masak simple-simple. Atau masak simple-simple. Ataupun setiap hari Sabtu tu kita prepare. Hari Sabtu tu jangan jadi hari masak. Hari Sabtu tu hari pergi dapur, hari pergi ke pasar, balik kita siap-siap prepare, kita labelkan. Tak payah masuk dalam TikTok pun tak apa. Kita label buat konten. Tak payah. Dah satu kerja lagi. Tak perlu. Kita labelkan. Jadi hari-hari biasa tu kita terus ambil, masak. Ini Puan, dah dengar point ni, dah mula buat 1-2 hari, dah nak jadikan konten. Itu yang lagi stres tu. Lepas tu pula, bila kita tengok konten orang lain yang boleh masak hari-hari, kita tak tahu bagaimana strategi dia buat sampai dia boleh masak hari-hari. Yang kita nampak, masak hari-hari aku pun tak boleh buat macam tu. Habislah kan. Jadi kita, apa yang kita buat, kita salahkan diri kita. Betul. Kita blame
kita mindset, victim mindset. Victim mindset ni puan menjadikan diri kita mangsa. Aku memanglah aku ni bila nampak ada isteri, ada mak tu yang siapkan bento anak, kita rasa kita ni isteri yang gagal, ibu yang gagal. Kita personalize pula. Ini yang perempuan kena pandai asingkan. Tengok bentonya puan, matanya kecil-kecil kan, guna pengepit puan. Saya terfikir mana dia beli semua ni puan. Banyak masa dia kan. Betul. Mungkin konten tu dia buat seminggu kan, sampai ada 100. Betul. Kita tak tahu, tapi di post setiap hari. Itulah tugasannya. Itulah kerjanya. Kita jangan samakan. Dan kitalah bos perempuan, kitalah nak buat bento. Boleh, kita mesti pilih salah satu. Betul. Ini satu lagi puan. Dalam zaman sekarang apabila perempuan menduduki pangkat-pangkat yang tinggi, kita juga tidak mahu perempuan yang sudah berkahwin menduduki pangkat tinggi. Ada kaitannya pula dengan kadar perceraian. Ini pernah suatu ketika kadar perceraian perempuan yang berkarier, berpangkat ni lebih tinggi. Ini juga kerja kita untuk empowerment orang perempuan supaya mereka dapat mengasingkan. Tadi kita kata ada tingkah laku di tempat di rumah tidak sesuai dibawa di tempat kerja. Ada tingkah laku di tempat kerja tidak sesuai dibawa ke rumah. Sebagai contoh, kalau di tempat kerja tugas kita ni memimpin kan, kita mengetuai satu projek. Dan projek itu adalah projek yang melibatkan nyawa dan keselamatan. Sudah tentu kita sangat tegas. Kita perlu sangat detail kan, disebabkan oleh projeknya. Tapi apabila pulang ke rumah, sewaktu memandu nak pulang ke rumah, ya Allah ya Tuhanku, aku nak pulang ke rumah, jadi aku tukar topi ni ketua engineer kepada kepada ketua oil and gas di rumah. Oil and gas di offshore. Di offshore, buka topi tu, pakai topi ketua oil and gas di rumah. Jadi bila kita sampai di rumah, kita tidak boleh menggunakan komunikasi yang sama di tempat kerja. Komunikasi yang sama, yang tegas, yang penuh dengan risiko. Tak boleh dibawa ke rumah. Yang ini kita kena buatlah. Suara tekak. Suara tekak ni dikaitkan dengan suara manja. Ataupun suara tekak ni dikaitkan dengan suara membebel. Ada berapa suara sebenarnya puan? Puan. Kita ada 2 suara yang paling utama. Sebenarnya ada banyak jenis suara. Tapi yang kita kena tahu yang diguna pakai, kita kena tahu ada 2 jenis suara. Satu suara yang tidak efektif, tapi sangat efektif di rumah. Sebagai contoh, puan mahu memujuk suami puan melakukan sesuatu yang puan mahukan. Puan tak boleh guna suara dada. Puan kena guna suara manja. Suara manja ni saya tak pasti di mana. Tapi kalau suara menyuruh anak-anak mandi, puan akan guna suara tekak. Suara membebel ni kan, suara high pitch. Tapi di tempat kerja tidak sesuai dibawa suara high pitch. Bingit, orang tak suka dengar. Ini yang jadi suara kita tidak disukai. Dengar tapak kaki kita je, staff kita sudah stres. Sebab dia kaitkan tapak kaki kita yang pakai kasut tumit tinggi naik tangga tu, dia kaitkan dengan sekejap lagi aku akan dengar suara high pitch. Kalau di tempat kerja kita mesti pakai suara dada, suara kuasa, suara efektif, suara berkesan. Jadi ini perlu dilatih puan. Dalam podcast ni kita tak boleh nak diselesaikan. Kita boleh buat satu short course puan Kita boleh buat short course. Saya cadangkan short course-nya adalah suara karisma. Kita nanti set tarikh terus puan. Kita set tarikh, kita terus buat. Ya. Jadi puan-puan kena ikutlah Academy Grids ni untuk dapatkan tarikhnya. Kalau suara karisma ni puan, apabila puan mempunyai suara karisma, macam puan cakap lah kan, puan ni bercakap, orang panggil puan doktor. Ini sebab suara karisma. Puan menggunakan suara karisma, sudahlah suaranya berkarisma. Tutur katanya, skripnya tu pun berkarisma. Suara karisma, suara tu voice. Kemudian skrip kita, verbal kita tu berkarisma. Kemudian cara kita bercakap itu berkarisma. Sebagai contoh puan, kalau kita nak kata orang perempuan mesti tegas.
Macam mana kita nak latih ketegasan orang perempuan adalah dengan kita melatih fonetik. Fonetik, cara dia membunyikan setiap huruf. Jadi orang perempuan tidak perlulah menjadi tegas yang sampai nak kena tuding-tuding jari, kena buat muka garang, tak perlu. Saya beri contoh. Puan Suhaili Ihsan yang sebelum ini. Kemudian Puan tegur, Puan cadangkan, kuatkan tebalkan H-nya. Tebalkan H, jadi tebalkan saya sebut S. Suhaili Ihsan. Nampak lebih berkarisma. Dan saya pun suka mendengar cakap Puan. Puan pernah Puan pernah melihat orang yang mukanya tidaklah cantik sangat. Kalau lelaki tu tidaklah handsome, tapi kita suka nak dengar dia bercakap. Pernah tak Puan jumpa orang macam tu? Banyak kan? Ini yang dikatakan social beauty. Apa maksud social beauty? Social beauty ni muka dia, Puan, kita ni bukan semua orang bernasib baik mempunyai wajah yang cantik macam Puan. Tidak semua orang bernasib baik, Puan. Saya tidak bernasib baik. Saya tidak mempunyai wajah yang cantik, yang putih macam Puan. Jadi apa yang perlu saya tonjolkan? Saya perlu tonjolkan social beauty saya. Dan rupa-rupanya social beauty ini dia lebih bersifat jangka panjang. Dia long lasting impression. Kita selalu dengar orang sebut first impression kan? Tak, social beauty dia long lasting impression. Apa maksud social beauty? Maksudnya dia itu orang yang kita suka dengar dia bercakap disebabkan cakapnya cakap yang baik-baik. Itulah social beauty. Dia cakap yang baik-baik, dia bercakap tu menyejukkan, menenangkan, dia tu sumber ketenangan kepada kita. Sebab tu kita di rumah, kalau kita ni ketua yang disukai tadi di ke tempat kerja, di rumah kita mesti menjadi isteri yang disukai. Kalau kita suami yang disukai, suami yang diterima. Puan, bagaimana pula dengan kerjaya guru yang banyak menggunakan suara? Ramai klien saya, Puan, yang ada masalah rumah tangga adalah mereka yang menggunakan tenaga suara yang banyak di tempat kerja. Contohnya di sekolah dah banyak bercakap, mungkin menggunakan suara tekak, di rumah pun menggunakan suara tekak. Dan hasilnya memang banyak konflik, komunikasi, pergaduhan. Baik. Apa tips dia, Puan? Ini sebab tidak dapat mengasingkan peranan suara. Sebab tu kalau Puan nanti dalam bengkel kita mesti tunjukkan peranan suara kita. Sebagai contoh, kita guna suara tekak bila kita perlu kawal murid yang ramai. Kita gunalah suara tekak, kena high pitch. Muridnya ramai. Kita nak bagi arahan, kita guna suara tekak. Arahan dalam suasana yang ramai. Tapi bila masuk kelas, jangan banyak guna suara tekak. Masuk kelas, kita kena banyak guna suara power. Power tu suara kat mana? Suara di dada. Suara di dada tu suara kuasa. Kalau kita tidak pandai menggunakan suara kuasa, orang penatlah kita. Kerana kita power kita hanya pada suara. Suara kuat baru orang nak dengar. Bila kita bercakap perlahan, orang tak nak dengar. Sedangkan Puan, kalau ikut bengkel-bengkel perguruan kan, ada suara yang kita perlu berbisik-bisik. Ada kalanya kita perlu menggunakan suara bisik-bisik. Suara bisik-bisik, rupa-rupanya anak-anak lebih tertarik. Betul. Ada masanya kita kena guna suara bisik-bisik. Jadi anak dia akan memberikan perhatian yang lebih. Cikgu nak cakap apa tu? Waktu kita bercerita dengan anak-anak, kita kena guna suara multitone. Banyak tone suara. Kan bila kita bercerita, ada waktunya kita tinggi, suara kita tinggi, ada waktunya kita suara kita tu macam menyanyi-nyanyi. Tapi apabila kita memberi arahan kepada staff kita, kita tak boleh guna multitone. Apabila kita conduct kelas, kita mahu peserta mengambil berat idea kita, mengambil berat pengajaran kita, kita tak boleh menggunakan multitone. Itu sebab kalau Puan perasan, speaker perempuan yang banyak menggunakan multitone, orang lelaki tak suka dengar. Orang lelaki tak ramai yang jadi peserta speaker perempuan tersebut.
Saya kira nak tahu speaker perempuan ini berkredibiliti, disukai dan diterima ataupun tidak adalah lihat berapa ramai peserta lelaki. Kerana lelaki lebih objektif. Betul. Kerana lelaki lebih objektif. Itu yang kalau puan teringat suatu ketika yang isu ada satu influencer yang dia coach hati dan perasaan wanita ni. Kan? Ada satu influencer tu yang kemudiannya didakwa menyebarkan ajaran yang tidak betul. Kenapa pesertanya 100% adalah perempuan? Kerana bersifat global. Ya. Satu lagi kerana ia dapat menarik perhatian orang perempuan untuk menyelesaikan masalah jiwa. Orang perempuan memang suka untuk menyelesaikan masalah jiwa. Jadi dia memanipulasi emosi orang perempuan. Tapi orang lelaki dia tidak akan tertarik dengan kelas-kelas sebegitu. Kerana orang lelaki ni lebih bersifat objektif. Sebab tu kalau dalam bisnes, orang lelaki lebih banyak. Kelas-kelas bisnes ni orang lelaki lebih banyak. Tapi kalau kelas jiwa, kelas mind setting, ini banyak orang perempuan. Baik. Puan, berbalik pada topik itu tadi tentang bos-bos yang toxic ini, jurang dengan real self dan ideal self itu semakin tinggi adalah tingkah lakunya semakin negatif. Yes, semakin low tingkah laku yang negatif. Yes. Jadi cara untuk dirinya sendiri, dia kena sedar. Dia kena sedar. Dia kena sedar diri. Nombor 2, lepas dia sedar diri, dia kena ada self-talk positif pada diri dia. Sebab kita tak boleh nak mengharapkan orang mengubah diri kita. Kan? Kita yang kena ubah diri kita. Jadi yang kedua, dia sendiri yang mesti ada positive self-talk. Positive self-talk, kalau negative self-talk, dia akan menjadikan diri dia tu victim. Aku memang macam ni. Aku tak pandai. Lepas tu dia membanding-bandingkan. Aku dengan Puan Raihan ni memang jauh. Aku tak boleh jadi macam Puan Raihan. Ini negative self-talk yang menjadikan diri dia tu victim. Lawannya, positive self-talk. Dia positif. Okay? Positive self-talk ni, kalau kita silap skrip, dia akan jadi toxic positivity pula. Dia akan jadi bebanan baru. Dia jadi bebanan baru. Dia tak boleh salah skrip. Tu yang kena belajar tu. Dia mesti jadi positif self-talk ni, dia mesti akui dulu. Oh, aku ada kelemahan kat sini. Tapi aku fokuslah pada kekuatan aku. Kelebihan aku adalah ini. Kelemahan aku ni tak pandai baca nombor-nombor. Aku tak pandai nak mengurus keuangan syarikat. Tak apa. Yang penting aku tahu macam mana nak cari duitnya. Jadi aku carilah accountant yang pandai. Aku bekerjasamalah. Kat luar sana ada macam-macam perkhidmatan mengurus keuangan. Yang ini aku sub lah. Inilah positif talk. Dia mengakui kelemahan dia. Tapi dalam masa yang sama dia tahu dia ada kelebihan. Dia fokus pada kelebihan. Yang kelemahan, dia work together. Dan paling penting berlari dalam track sendiri. Berlari dalam track sendiri. Tahu apa yang kita nak capai. Ini yang kedua. Jadi kena ada positive self-talk. Positive self-talk, dia akan berlawan dengan negative self-talk yang menjadikan diri dia victim. Dia akan menjadikan diri dia victory. Kemenangan. Itu bezanya. Victim dengan victory. Dan perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan. Sikit-sikit. Sebab tu pentingnya kita capai dulu kejayaan-kejayaan kecil. Saya bagi contoh lah, Puan. Macam saya semalam kan. Yang saya aim bukit yang paling tinggi sama dengan tim Akademi Bakat. Saya aim nak pergi situ. Tapi oleh kerana saya sudah lama tidak hiking, saya hanya dapat sampai ke checkpoint nombor 2 saja. Dia ada 5 checkpoint. Saya aim yang checkpoint yang kelima. Tapi checkpoint kedua itu pun sudah jadi kejayaan yang besar untuk saya. Betul. Selepas 2 tahun tidak hiking. Usaha Puan tu sudah bagus. Tapi lepas ni saya akan aim checkpoint 3 tu. Jadi saya akan pastikan diri saya dalam masa 2 minggu saya mesti takluk checkpoint 3. Jadi kita tak perlu terus aim checkpoint 5. Jadi kita kena sedar diri.
Ini pentingnya sedar diri yang pertama tadi. Dan pun mungkin kita boleh lebih kepada usaha berbanding kita fokus pada hasilnya. Betul. Prosesnya tu penting. Proses penting. Proses yang penting. Itu yang penting. Kita pilih circle kita, Puan. Pentingnya kita pilih circle kita. Jika kita duduk, bos-bos perempuan ni duduk dalam circle yang bertukar-tukar handbag tanpa boleh bertukar handbag, tanpa pemikirannya ada improvement diri. Betul. Jadi itu yang membuatkan kita nak pembuktian tak boleh. Bila nak tukar kereta, kita sesak dada lah, Puan. Sesak dada. Tapi kita tak ada improvement diri. Jadi kita mesti masuk dalam circle orang yang positif, circle orang yang nak improve diri. Betul. Ketua perempuan ni, dia sampai satu tahap, Puan, kita ni adalah ketua yang lonely. Ini yang ada satu buku Mat Saleh tulis kan, you are lonely at the top. Bila kita dah sampai ke peringkat yang tinggi, kita ni founder syarikat, sampai satu masa memang kita lonely. Ini yang pentingnya, kita ni berkawan-kawan dengan pelbagai ketua perempuan, supaya kalau kita nak meluah-luah perasaan, kita tak meluah perasaan pada suami kita. Puan bayangkan, suami kita tidak meluah perasaan pada staff. Yang itu a big no. Jangan sesekali meluah perasaan kepada staff kita, sebab itu akan menjatuhkan karisma kita sebagai ketua. Sama juga, Puan, kita ni isteri, kita balik ke rumah, kita meluahkan perasaan kepada suami kita. Suami kita pula suami pekerja kerajaan. Mana dia faham dunia orang bisnes? Berhentilah, tutuplah bisnes awak tu. Asyik tak ada duit. Nanti pinjam saya pula. Suruh saya yang buat loan, personal loan kan. Mentang-mentang lah saya ni mudah buat personal loan. Tak. Kita hanya perlu bercerita yang bagus-bagus saja. Rupanya kajian, Puan, bila kita cerita yang positif, walaupun kita ni sedang berhadapan perkara negatif, kita cerita yang positif dengan suami kita, kita lebih mudah mendapat sokongan. Sebab apa? Sebab orang lelaki, kebahagiaan dia adalah apabila bergantung kepada kebahagiaan isteri. Ini memang kajian. Jadi orang lelaki, dia nak isteri dia bahagia. Kalau dia balik rumah, isterinya merungut-rungut, dia akan meletakkan itulah kegagalan dia. Kegagalan dia tidak dapat membahagiakan isteri dia. Sedangkan isteri dia merungut pasal tempat kerja. Tapi bagi dia, itu kegagalan dia. Dan secara tidak langsung kita merendahkan self-esteem suami kita. Self-esteem suami kita. Itu yang jadi jurang. Betul. Real self suami kita dengan ideal self dia tu jadi lebih besar, tu yang dia banyak buat perkara-perkara negatif yang kita tidak suka. Jadi pentingnya kita ni jadi isteri ketua yang pandai memuji suami, pandai menghargai suami, pandai mendorong tingkah laku suami. Jadi kalau kita nak meluahkan, kita orang bisnes, kita mesti meluahkan sama-sama orang bisnes. Baru kita dapat sudut pandang yang berbeza. Tapi kena ingat, jangan jadikan sesi tu sesi ratapan pula. Itu pentingnya kena ada coach bisnes bersama-sama dengan sesi luahan, supaya sesi ratapan mesti ada sekali dengan solutionnya. Solutionnya apa? Baik. Okey, Puan, andai katalah puan-puan yang menonton podcast ini merupakan seorang bos perempuan yang selama ini sudah mengamalkan kepimpinan yang mungkin kita kata salah dalam kepimpinan syarikatnya. Apakah satu perkara yang mereka boleh ubah dahulu yang boleh menjadi membawa perkara baiklah dalam kepimpinan mereka? Perkara yang pertama, Puan, bila dia sedar silap, ada salah, banyak silap kan, stop doing it. Berhenti daripada melakukan kesilapan lagi. Contoh, Puan, sudah menjadi kebiasaan staff-staffnya menggelar namanya Kak, bukan Puan. Jadi memang banyaklah isu dengan konflik dengan staff, dah tak ada jurangnya kan. Apa yang perlu dibuat? Dan staff itu pula dah 10-12 tahun dah duduk dalam kita kata tak sukalah masuk office dah jadi macam toxic. Bagaimana nak buat dulu, Puan? Yang pertama sekali, stop panggilan mesra. Stop dulu panggilan mesra. Yang panggil kakak ke, ini perkara pertama, yang ini real case tadi. Memang ini yang kami buat. Hentikan panggilan mesra. Jadi mulai hari ini, Puan keluarkan satu perkeliling kepada semua staff, panggilan yang kita akan membudayakan
bermula pada hari ini mesti panggilan hormat. Jadi panggilan hormatnya apa? Kita panggil, kalau belum berkahwin kita panggil cik puan, sudah berkahwin kita panggil puan, kepada lelaki kita panggil tuan. Kita amalkan yang itu dulu. Supaya apa? Supaya masing-masing hormat menghormati. Dia akan susah sikit lah apabila staff tu dah lama bekerja dengan kita. Dia akan sukar. Tapi kita boleh mulakan sekarang. Tak ada istilah terlambat. Tak ada. Jika kita rasa tak boleh lah, kita tak bermula langsung kan? Tak bermula langsung. Ataupun kita panggil sahajalah orang ABS. Datang melatih. Mari kita hari ni kita nak memulakan pembudayaan. Kita kena buat sesi transformation. Pembudayaan baharu. Kenapa kita nak kena buat pembudayaan baharu? Untuk kita mencapai apalah yang kita nak capai. Selalunya bila ini berlaku kan puan, kita akan ada dua kesan. Dua impaknya. Yang pertama, ada staf yang akan berhenti. Dan yang kedua, kita mendapat kita boleh capai apa yang kita nak capai. Itu paling penting. Ini paling penting. Jadi yang staf yang berhenti ni, kita boleh katakan dia tidak sesuai dengan budaya tu. Jadi kita terpaksa let go. Kita let go sahaja. Puan, saya pernah kerap memanggil seorang lelaki ni, dia kontak saya ada urusan rasmi lah. Saya kerap memanggilnya sebagai tuan. Dan tuan ini pangkatnya mungkin kerani biasa. Setiap kali saya panggil tuan, dia kerap tak payah puan, jangan panggil saya ni. Mungkin dia merasakan kita lebih tinggi. Betul. Panggil saja nama saya ni kerani cabut saja. Dan ini adalah di bahagian kerajaan ni, tempat kerajaan kan. Saya keep panggil tuan kan. Dan sampai ke sudah, jangan puan. Lah ini kan urusan rasmi ni kan. Sebab mereka tak biasa kan. Budaya itu tiada. Budaya tu tak biasa. Kita tak biasa menggunakan panggilan-panggilan hormat, panggilan-panggilan formal. Apa salahnya untuk kita hormat dia? Ya, betul. Jadi puan bagi tahu saja, tuan, ini cara saya menghormati tuan. Ini cara saya menghormati tuan. Kita pernah panggil, waktu tu kami nak buat social experiment, pergi satu restoran kan. Kita panggil, tuan, minta lapkan meja. Kita tengok cara dia lap meja. Dia dari jauh lagi, dia terkejut kan. Panggil tuan. Aku tak pernah orang panggil tuan. Maklumlah waiter sahaja di dalam sebuah restoran. Tapi kita boleh nampak muka dia tu senyum-senyum, sengih-sengih. Tapi cara dia mengelap tu cara yang sangat ikhlas. Puan, saya ada satu gerai ni, saya selalu beli dengan anak saya. Saya panggil adik yang mungkinlah umur 20-an, pakai adik yang membayar tu. Saya, terima kasih tuan, ini bayarannya tuan. Ya, betul. Dan macam puan katalah, bersungguh-sungguh dia kan. Dan pada waktu saya tak turun beli, saya minta anak-anak saya beli. Mungkin dengan anak-anak ni dia lebih selesa. Anak-anak saya selalu dapat makanan ekstra. Iya, sebab apa? Sebab dia tu dah naik self-esteem dia disebabkan oleh panggilan tuan yang puan panggil tu. Sehingga kan dia ingat anak-anak puan, itu yang puan dapat rewards tu. Dan anak-anak kita pun panggilnya tuan. Itu memang ajaran di ABS. Betul. Ada setengah orang kata, alah takkanlah setakat nak beli goreng pisang kat tepi jalan pun nak bertuan puan. Rupanya ada social experiment yang kami juga pernah buat bila penjual goreng pisang tu memanggil puan, memanggil tuan. Yang dipanggil tuan dan puan tu dia membeli lebih banyak. Ini dia berbeza dengan situasi di kampung-kampung. Betul. Kampung ni semua orang tu memang jiran kita. Itu memanglah tidak perlu bertuan-tuan. Tapi kalau menjual goreng pisang di Bandar Baru Bangi, ini bukan konteks keluarga, konteks kampung. Melainkanlah memang penjual goreng pisang tu jiran rumah, pembeli goreng pisang tu jiran dekat rumah kita. Memang tak sesuai lah dipanggil tuan. Dan perlu fahami, panggilan puan tuan ni adalah panggilan hormat. Panggilan hormat. Kita yang nak hormat dia. Kita yang nak hormat dia sebagai pembeli. Ini bezanya puan bila kita ke hotel-hotel 5 star kan. Kalau mereka lebih memanggil kita dengan panggilan sir, madam. Jadi kita ni dihormati kan. Betul. Sama juga bila kita ke hotel-hotel yang 3 star, 2 star, even tak ada star.
puan-puan cubalah nanti panggil pelanggan puan-puan dengan panggilan sir, madam, puan, tuan. Mereka akan lebih silap-silap hari bulan nanti mereka tulis review yang best-best mengenai hotel puan, walaupun hotelnya tu banyak kekurangan, tapi disebabkan oleh kegembiraan mereka dilayan dengan baik. Ini kalau kita pergi ke negara jiran, Thailand, Indonesia, walaupun hotel 2 star, 3 star, mereka tetap budaya hormat mereka tu sangat tinggi puan. Mereka tak adalah panggil mas, kan? Mereka akan panggil panggilan yang pangkat tinggi pada kita. Dan ini juga satu berita baik apabila kita sebagai bos ketua perempuan ni, kita punya pekerja mungkin pendidikannya tidak tinggi. Ya, betul. Cara untuk menampakkan mereka Naikkan ini, self-esteem. Betul puan, meningkatkan self-esteem mereka adalah mereka ini memanggil klien-klien kita dengan panggilan tuan, puan, bahasa yang betul. Betul. Itu yang pentingnya kita ajar komunikasi yang betul tu. Jadi mulakan dengan panggilan hormat. Itu satu tips. Itu pertama. satu tips. Yang kedua puan, ketua perempuan perlu belajar cara memuji yang betul. Ini dulu. Dalam banyak-banyak teknik, teknik ini yang pertama. Teknik menjadi orang yang pandai memuji. Ini dulu. Spill sikit pun. Spill sikit. Apabila kita memuji, kita puji perbuatannya bukan orangnya. Barulah pujian itu berkesan dan pujian itu ada kuasa dorongan kepada orang yang mendengar. Yang penting pujian itu memberi impak positif pada kita. Memberi impak positif pada kita juga. Bila kita memuji, self-esteem staff kita naik. Bila self-esteemnya naik, dia nak buat kerja bersungguh-sungguh. Kita bukan puji olok-olok bukan kita bukan membodek-bodek. memanipulasikan emosi dia, tidak. Ini bukan pujian ada udang di sebalik mi, bukan. Pujian ada udang di sebalik mi, pandainya kamu, cantiknya kamu. Ini pujian manipulasi. Betul. Kita tak. Betul. Kita puji, kita ni puji usahanya, tindakannya, kepakarannya, kebaikannya, bersedekah sebagai contoh. Ini pun boleh dipuji. Tapi kita tak puji cara dia buat laporan. Sebab itu memang kerjanya, tugasnya. Ini yang ketua perempuan kena tahu dulu. Dah pandai puji, mesti pandai menegur. Banyak ketua perempuan bila dia nak tegur, dia main tegur saja. Ataupun dia takut-takut nak tegur. Takut-takut nak tegur. Dia ada dua kan. Main tegur sampai mencederakan emosi. Itu yang berlaku pemberhentian beramai-ramai yang saya cerita tadi. Ataupun main takut-takut nak tegur. Takut nak tegur sampai memberi signal kepada stafnya, it's okay untuk buat silap. Sebab apa? Sebab staff tak sebab bos aku tak akan tegur. Ataupun puan takut-takut nak tegur tu simpannya lama, tiba-tiba boom meletup habis. Itulah orang tak boleh nak terima. Tak boleh terima, terus resign. Esoknya tak datang kerja. Dan dia lebih rela bayar penalty kepada syarikat. Kan resign tanpa notis. Betul. Kena bayar notis. Okey, aku bayar. Aku lebih rela bayar notis daripada pergi menghadap lagi mulut puaka tu. Ini sangat menakutkan. Sebab tu kita kena belajar cara menegur tanpa mencederakan emosi. Mesti tahu bila nak tegur, bagaimana cara menegur. Ada teguran yang perlu dibuat secara terbuka, ada teguran yang perlu in person, ada teguran hanya beri maklumat. Oh ya, puan. Ya, ada teguran yang kita tegur tanpa perlu beri sebab. Tak perlu beri sebab, tegur sahaja. Baik. Macam mana cara nak tegur? Betulkan sahaja kerja dia. Dah selesai. Selesai. Tak payah pening-pening kepala. Tak payah nak pening-pening, nak membebel, nak ungkit. Ni banyak kali dah saya tegur ni. Banyak kali dah saya tegur. Ini ayat-ayat biasa. Kena cakap lagi. Kita pun penat. Baru-baru ni saya ada satu kursus kan untuk satu kumpulan ni. Saya tanya satu soalan. Apabila kita menegur, kita bercakap banyak-banyak, kita suka ke? Kita sendiri, apa kesannya kepada diri kita? Kita bercakap dengan banyak. Semua orang jawab penat. Tapi ada seorang Minah ni yang boleh jawab apa? Saya memang suka bercakap banyak. Saya memang suka bercakap banyak. Jadi dia bercakap banyak untuk kepuasan diri dia. Jadi saya tanya dia, okey, puan suka bercakap banyak, orang yang mendengar bagaimana? Puan tahu tak orang tu suka atau tidak? Terus mengubah cara dia berfikir. Terus dia, betul juga. Betul juga. Memanglah aku suka bercakap banyak, tapi
Staff aku suka ke? Ha. Saya beri tips puan pada klien saya yang suka bercakap banyak ni untuk dia membeli kucing. Jadi dia boleh bercakap dengan bercakap kucing banyak tu. dengan kucing. Betul. Dan puan, kelakarnya puan, kucingnya itu depression. Macam mana kucing depression? Kucing pun boleh depression. Okey, ini ilmu baru untuk saya. Kucing pun boleh depression, absorb terlampau banyak Negatif. betul. Tapi tak apalah. Tak apalah kucing itu dicipta di muka bumi ni untuk menampung minat bercakap tuannya. Ini mungkin juga ada kaitannya puan dengan banyak motivator yang kata perempuan memang kena cakap banyak. Kan? Betul. Tapi sebenarnya jadi normalisasi. jadi normalisasi. Sedangkan kalau ikut kajian tidak. Lelaki ke perempuan ke tidak ada keperluan untuk bercakap banyak. Betul. Kita boleh bercakap banyak jika kata-kata itu adalah perkara yang baik dan memberi ada objektif. Ada objektif. Sebagai contoh dalam seminar, sebagai contoh kita perlu membentangkan kertas kerja. Jadi pada hari itu kita perlu bercakap 100,000 patah perkataan. Betul. Bercakap 100,000 patah perkataan. Tapi jika tidak ada sesuatu, tidak. Kajian memang ada keluar satu kajian tu tidak. Puan, sebenarnya saya niat nawaitu saya adakan podcast hal orang perempuan ni. Saya lihat dalam podcast di TikTok kebanyakannya orang lelaki cakap-cakapnya dalam podcast tu sangat sedap. Dan saya memang akan ambil untuk tulis Point. Yes. Point. Betul. Jika puan lihat dalam podcast saya ni saya menulis, itulah point saya nak dengar, saya nak belajar. Betul. Jadi tujuan saya adakan podcast hal orang perempuan, saya mahu cari speaker-speaker perempuan yang cakapnya tu ada isi, ada objektif. Kita tidak bercakap tentang global. Artis itu. Ya, tak. Dan kebanyakan puan dalam TikTok podcast-podcast yang banyak orang perempuan bercakap-cakap ni jarang sangat yang ada objektif. Yang nak nampaknya sembang-sembang yang nampak best lah. Mereka mahu bercakap, mahu melepaskan apa yang mereka fikir. Ramai orang perempuan dia bercakap, dia nak lepaskan apa, dia memang nak for the sake of talking. Sama juga kalau puan tengok dalam meeting. Kadang-kadang kalau dia tak perlu buka mulut bercakap, itu lebih baik. Tiba-tiba dia bercakap sehingga menyebabkan semua orang pandang-pandang. Banyak kali kita jumpa perempuan macam ini. Dia ni ada pangkat besar. Dia ni ada doktor di hadapannya, ada profesor di hadapan namanya tu. Tapi bila dia buka mulut, dia bercakap perkara yang tidak perlu pun. Sudah merendahkan kredibiliti dia. Merendahkan kredibiliti. Ini perempuan perlu belajar. Kenapa pentingnya perempuan perlu belajar apa tujuannya bercakap. Sebab tu bila kita buka mulut, kita kena tahu dulu tujuan aku bercakap ni untuk apa? Untuk mengubah tingkah laku, untuk stop tingkah laku buruk. Apa tujuannya dulu? Tujuan. Banyak orang ini kalau orang pakar-pakar public speaking, dia selalu cakap kalau nak bercakap mesti kenal dulu audience, kan? Tapi dalam konteks kita bercakap untuk tujuan mempengaruhi, kena ada tujuan bercakap dulu. Audiensnya tak penting. Tujuannya bercakap dulu. Sama juga kita dengan staff kita kan. Kalau kita nak menegur tu tujuannya apa? Kita nak stop that behavior, ataupun kita nak perbaiki behavior tu, ataupun kita nak perbaiki, ataupun kita nak behavior tu sudah bagus. Kita nak cemerlangkan behavior tu. Dia ada sentiasa ada tiga matlamat. Nak stop, install yang baru, atau perbaiki. Maksudnya behavior tu sudah betul tapi perlu diperbaiki. Ataupun behavior tu memang sangat bagus, kita nak cemerlangkan lagi. Always go for this tiga ini, objektif ini. Ini objektif. Boleh cakap banyak, cakapnya perlu berobjektif. Perlu ada objektif, perlu ada tujuan. Secara tidak langsung puan, dia melatih orang perempuan yang beremosi ni, yang penuh dengan emosi ni, berfikir secara konkret. Ya, konkret. Lebih berhati-hati. Betul. Lebih berhati-hati. Ingat hadis Nabi sahajalah. Kan bercakap baik ataupun diam. Bukan bercakap betul puan. Dalam hadis tu Nabi tak sebut bercakap betul. Perkataan yang Nabi gunakan adalah bercakap baik. Ada beza puan bercakap baik dengan bercakap betul. Bercakap baik, perkara tu baik. Ada perkara yang
betul tapi tidak baik diucapkan. Sebagai contoh, saya mahu tegur, katalah puan ni tidak bertudung. Saya mahu tegur puan supaya bertudung. Mestilah. Puan ni dah umur dekat dengan 50 puan. Umur tu dah memanggil-manggil. Rumah pun dah kata pergi. Ini percakapan yang betul. Memang betul. Tapi tidak baik diucapkan. Dia ada cara lain. Dia sebelum nak cakap yang tu, dia mesti connect dulu. Dia ada banyak step. Kalau anak-anak akademi bakat, itu yang diajarkan dengan 6 nilai partnership. Social intelligence dulu. Kita mesti pandai connect hati dia dulu. Kemudian kita mesti integrity kita dulu. Kita tunjukkan yang kita ni orang yang berintegriti, orang yang amanah. Sebab tu mereka trust kita. Kita tunjukkan kita ni boleh dipercayai. Kemudian altruistik, kita ni orang yang sanggup berkorban demi kesenangan orang lain. Kemudian kita ni mesti jadi orang yang kreatif dan inovatif. Kita ni orang yang berdiplomasi. Aku tak suka tengok muka engkau pun, tapi I can work together with you. Barulah kita perjuangkan kebenaran. Barulah kita nak tegur belum dia apa-apa dah perjuangkan kebenaran dulu. Walaupun kadang-kadang kita ni memang dah kawan baik. Tapi kita belum ada kita kata social currency dengan dia. Kita belum ada budi lagi dengan dia. Kita memang dah berkawan baik, tapi kita belum ada budi dengan dia. Kita dah nak correct dia. So ada dia connect before correct. Sebelum betulkan tu, sebelum nak betulkan tu ada connection dulu. Samalah puan dengan ibu, dengan anak. Sama juga. Dah lama hilang. Asyik nak memperbetulkan saja. Betul. Ini yang kalau untuk anak-anak yang kecil tu mudah. Mereka hanya dengar kata kita set the rules, mereka follow the rules. Tapi apabila anak tu dah mula akhil balik, dia dah mula jadi remaja. Ini waktu remaja ni waktu yang paling challenges, paling cabaran tinggi kan. Kalau kita tak connect dengan anak remaja, habislah. Kalau kerja kita asyik nak membetulkan. Ini yang jadi mak serba tak kena. Mak ni serba tak kena. Aku buat apa semua tak kena. Lebih baik duduk dalam bilik, menguncikan diri dalam bilik. Jadi mak tak nampak aku, mak tak nampak apa aku buat, mak pun tak komplain. Okay, baik. Okey puan, alhamdulillah. Podcast yang sangat informatif dan panjang, alhamdulillah. InsyaAllah ada rezeki lagi kita jemput Puan Suhaili sekali lagi, dan kita akan adakan kelas bengkel suara karisma. Bengkel berlatih suara karisma. Okay. Secara tidak langsung Puan Suhaili Ihsan telah mempengaruhi saya dalam berkata-kata dan bercakap ni dengan berkarisma. Ya betul. Bercakap dengan berkarisma. InsyaAllah. Baik. Terima kasih puan. Alhamdulillah. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih juga jemput. Semua. Okay. Assalamualaikum. Salam.